jualan booth makanan dan juga pakaian sepanjang Ogos ni. Jadi jom ikutlah nak tengok apa yang ada. First booth ni kita ada baju kebarung, baju kebarung batik. So ada juga baju meja lelaki batik. Kalau lelaki-lelaki pun nak pakai batik, boleh datang. Baju kurung kedah, kita ada baju kurung faham. Yang perempuan-perempuan yang suka baju comel-comel boleh datang. Ada batik lagi. Banyaklah baju batik yang kita buka booth ni. Okay, jadi kita dah tengok booth bahagian pakaian. Sekarang ni dah nak tunjuk booth bahagian makanan pula. Sekarang ni kita ada booth jual kuih. Kita ada kuih penyaram. Ada kuih ros, ada kuih keras. Okay, ni bahagian kuih-kuih je. Makanan ringan, kuih juga ada. Tapi untuk pagi esok, kami ada breakfast juga. Sempena sarapan budaya Malaysia. Jadi sekarang ni kita ada kuih baulu, ada roti. Tapi esok kita akan ada nasi lemak dengan roti canai untuk sarapan budaya Malaysia. Kita ada sausage roll. Dan untuk kalau masa panas-panas ada cendol. Dan booth ni juga ada sediakan makanan berat. Ada nasi, ada mi kari, ada laksa, nasi pun ada nasi tomato, nasi lemak, banyak macam-macam lagi. Kalau panas-panas sedaplah minum. So harap korang semua boleh datang jumpa anda semua di mana?